hijrah 迁徙就是从不好的转去好的，也就是去恶向善。那么你们有没有听过从非穆斯林归信伊斯兰成为穆斯林也就是一个迁徙呢Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Syafiq Rafiqin Liao bin Liao Fosin dan saya merupakan seorang warga Malaysia yang berbahasa Cina tetapi menganut agama Islam pada 2006, iaitu tahun ni 2026, maksudnya dah 20 tahun. Dan masa sekarang kerja hakiki saya adalah sebagai seorang penerbit rancangan radio khusus bahasa Mandarin yang bersiaran di stesen IFM RTM. Jadi dan selain itu saya juga terlibat dalam sebagai tenaga pengajar di MECMA KL, mengajar fardu ain. Sasarannya kepada saudara barulah, tetapi dalam kelas saya masuk tahun ni bertambah ramai kalangan komuniti yang lahir Islam juga. Jadi terpaksa saya menggunakan dua bahasa untuk mengajar dan menggunakan bahasa Mandarin dan juga bahasa Melayu. Kadang-kadang terpaksa juga guna bahasa English. Jadi kita lihat kepada sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Itu hijrah telah selesai dalam peristiwa. Tetapi hijrah untuk diri kita pula, macam mana kita nak perbaiki diri kita, khususnya kita sebagai seorang Muslim, mungkin kita dalam fasa perubahan untuk merubah kepada diri yang lebih baik. Sebab hijrah kita bagi diri kita setiap hari ada penghijrahan, ada perubahan. Cuma kadang-kadang ada tak hijrah kita diredai Allah. Sama juga dengan saya yang masuk Islam ni. Sebab pada awal mungkin sebelum Islam banyak saya melakukan perkara-perkara yang dilarang, atau mungkin hampir-hampir juga ada masa yang melanggar bukan sekadar undang-undang Allah, dan mungkin juga langgar undang-undang yang sedia ada. Tapi dengan izin Allah, Allah telah memberikan saya kekuatan untuk berhijrah daripada seorang bukan Islam kepada sekarang telah masuk tahun ke-20 sebagai seorang Muslim. Jadi ini antara hijrah bagi diri kita. Sebenarnya bila kita lihat kepada waktu awal kita kenal Islam, mungkin banyak benda kita tak kenal. Jadi daripada fasa perubahan itu juga merupakan hijrah, iaitu daripada belajar kenal Islam, belajar menjadi diri yang lebih baik dan menjadikan ummah yang boleh berkhidmat untuk masyarakat, menjadi contoh kepada orang sekeliling, juga satu hijrah sebenarnya. Kerana mungkin orang tengok kita ni dulu, dia memang jahat, tetapi hari ni nampak akhlak tu berubah lah, dia sangat baik, dia suka membantu orang. Itulah falsafah bila kita berubah daripada yang tak baik kepada yang baik. Maksudnya daripada sesuatu yang mungkin kita kurang baik, tapi kita upgrade. Itu juga bagi kita hari ini merupakan hijrah. Seperti dalam tema yang kita tahun ni, Madani dihayati, ummah diberkati. Kalau kita sebagai seorang ummah tidak ada penghijrahan yang baik, tidak ada perkara yang baik kita lakukan, dan kita tidak meletakkan cara hidup Islam dalam kehidupan harian kita, maka belum cukup lagi hijrah kita. Kalau kita letak cara hidup, terapkan apa yang diajar dalam Islam, letakkan dalam cara hidup kita, insya-Allah dengan diri kita aman, dengan orang sekeliling kita pun aman. Orang sekeliling kita juga nampak lainlah dengan keadaan hidup dalam keadaan cara hidup Islam yang sempurna, yang sepenuhnya. Sebab bila kita kata Muslim, kita tak boleh jadi Muslim yang waktu solat je kita Muslim, waktu puasa je kita Muslim. Sebenarnya 24 jam kita menjadi Muslim, tapi dalam 24 jam tu mesti ada waktu-waktu yang kita buat kesilapan. Maka di kesilapan itulah kita ubah lebih baik. Juga langkah-langkah kecil hijrah kita sebenarnya. Kadang-kadang mungkin kita tidak perasan, mungkin akan nampak satu benda yang sangat besar, barulah hijrah.
Tidak, sebenarnya hari-hari untuk sebelum kita habis nyawa di dunia ini, inilah peluang kita untuk buat yang terbaik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya lah, sebenarnya hijrah berlaku pada diri kita setiap hari. Tetapi hijrah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dah berhenti di waktu sampai di Madinah. Tetapi apa pengajaran yang dalam hijrah ini hari-hari tetap berlaku pada diri kita, sama ada kamu memilih untuk yang lebih baik atau kamu memilih untuk berhenti di situ sahaja. Okey, pengalaman saya sebagai panel penasihatan akidah di Jabatan Agama Islam Selangor, sebenarnya antara pengalaman yang sangat-sangat besar bagi saya lah, dan juga satu pelajaran yang besar bagi saya untuk saya lebih cekal buat diri saya, walaupun kadang-kadang kita menghadapi klien-klien atau pelanggan-pelanggan yang memohon untuk meninggalkan Islam sebenarnya. Jadi apa yang saya nampak sebenarnya, kebanyakan mereka tidak betul-betul kenal dengan Islam. Apabila kita bincang pasal penghijrahan daripada bukan Islam ke Islam, sebenarnya fasa penghijrahan tidak berhenti selagi kita hidup. Sebab apa? Peringkat awal kita kena kenal dengan apa yang sebenarnya itu Islam. Itu yang paling penting. Sebab bagi saya kebanyakan yang berlaku adalah mereka tidak mengenali Islam dengan lebih baik. Mungkin daripada sekadar mereka hanya nak selesaikan pernikahan mereka, atau mereka menerima Islam sebab cintakan seseorang, tetapi mereka tidak letakkan cinta itu pada Allah dahulu. Itu beza ya. Jadi bila berlaku krisis dalam perkahwinan, mereka akan menyalah bahawa peraturan Malaysia ni lain, nak kahwin dengan Muslim wajib kena masuk Islam. Tapi dia tak terfikir macam mana pula selepas Islam, untuk apa langkah seterusnya supaya dia mengekalkan diri dalam landasan yang betul. Sebab bila kata kamu nak menerima seseorang itu, merupakan pilihan kamu sebenarnya, bukannya orang paksa pun. Tapi bila pilihan kamu dah buat begitu, jadi kamu kena teruskan dengan apa yang ada. Bagi saya lah, sebagai seorang yang lahir Islam ke, yang menganuti Islam ke, wajib bagi kita untuk mencari ilmu, untuk mendalami ilmu Islam itu sendiri, dan menghayati Islam itu sendiri adalah penting. Sebab bila kita hanya sekadar ada ilmu tapi tidak ada penghayatan, maka kita tidak akan dapat intipati yang sebenarnya ada dalam Islam itu sendiri. Contoh macam kita, setiap ibadat kita lakukan kebanyakan melibatkan niat dahulu, kan? Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya bukan sekadar nak sahkan ibadat itu, tetapi di sebaliknya Allah nak mengajar kita supaya kita perbaiki niat kita sebelum kita melakukan apa-apa pekerjaan. Contohlah, berani ke kita tahu perkara itu salah, kan? Akal kita bagi tahu perkara itu salah, tapi kita kadang-kadang kita tetap melakukannya. Contoh, kita curi tulang dalam waktu kerja, kita tahu benda itu salah, tapi berani ke kamu nak niat aku curi tulang kerana Allah? Kan? Tak, sebab kita tahu benda itu salah. Cuma kadang-kadang ni manusia ni dia mudah akan tersasar kot lain. Jadi bila kita cerita pasal penghijrahan, inilah juga fasa-fasa untuk kita ubah yang lebih baik. Contoh, lebih bertanggungjawab dalam kita bertugas, lebih bertanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin keluarga. Kita tak payah cerita besar-besar lah, kita cerita untuk kita sebagai watak-watak yang kecil ini dalam keluarga, apa kita punya tugasan kita, amanah kita sebagai seorang ketua keluarga yang Islam, sebagai seorang tenaga yang beragama Islam, apa yang kita dapat terapkan yang dalam Islam dibawa ke dalam kehidupan kita. Sebenarnya dia tak susah, cuma kadang-kadang bila kita orang dengan kita cakap dia macam susah sangat nak tapi yang penting kita kenal dulu Islam tu apa, dan belajar mendalaminya, apa yang ada dalam setiap ibadat, apa yang ada dalam setiap bahagian-bahagian dalam ilmu Islam ni. InsyaAllah kamu akan nampak
perbezaan dalam kamu hidup, cara hidup dalam Islam. Bagi saya sebagai seorang yang beralih daripada agama asal, sejak lahir agama keturunan, dan saya beralih menganuti agama Islam, ya pastinya mesti kadang-kadang ada konflik, ada krisis. Cuma bagi saya sebagai seorang yang beragama Islam, ini kita diri sendiri yang hidup dalam keadaan hukum hakam. First, macam saya cakap awal tadi, ilmu kena ada, kena kenal Islam dulu, sebab kamu akan berinteraksi dengan ahli keluarga, khususnya ahli keluarga yang belum Islam ini. Macam mana kamu nak menyampaikan Islam tu secara bukan dalam keadaan paksaan, tetapi secara tidak langsung. Macam saya, sebab pengalaman saya lah, pada awal-awal masa saya masuk Islam, apabila keluarga saya tahu, satu je mak saya tanya, saya nak masak apa untuk kamu? Banyak benda kamu tak boleh makan. Cuma saya bagi tahu mak masak je untuk orang lain yang mereka boleh makan. So untuk mak saya seorang je, tak susah pun. Tapi saya tidak kata benda ni saya tak boleh makan, saya tidak boleh makan. Tapi saya menggunakan cara di sebaliknya untuk menerangkan bahawa Islam ni bukan satu penghalang untuk saya bersama mak ayah yang belum Islam ni untuk makan semeja. Tapi cara saya beli lauk lah. Untuk awal-awal masuk Islam tu saya beli lauk, tapi saya makan semeja dengan mereka. Sebab lauk mereka lah, kan? Tak ada masalah pun. Cuma saya nak bagi tahu bahawa saya tetap masih lagi anak mak. Saya masih ahli keluarga yang boleh makan semeja. Cuma mungkin dari segi makanan tu, saya pada awal tu saya tidak meletakkan sesuatu benda, sebab mereka, satu, kita kena ingat, untuk ahli keluarga kita yang belum Islam, dia tidak terikat dengan hukum. Yang terikat dengan hukum adalah kita. Jadi kenapa kita nak menyusahkan mereka dengan keadaan yang kita terikat dengan hukum, bahawa mereka kena ikut kita yang terikat dengan hukum? Itu salah satu cara lah yang saya berhubung dengan ahli keluarga sehinggalah hari ini. Dah 20 tahun. Saya rasa masuk tahun ketiga kot. Dulu ayah saya adalah orang yang paling anti apabila mak saya suruh dia beli ayam yang disembelih oleh orang Islam. Sebab dia biasa beli ayam daripada peniaga Cina yang tidak sembelih. Jadi bila mak saya suruh dia beli, dia kata malu, sebab dia tak tahu. Tapi akhirnya lama kelamaan, tiba-tiba ada sekali tu dia bagi tahu saya, ayah beli ayam daripada orang Islam ni. Saya sendiri terkejut, sebab saya tidak pernah nak cerita bahawa saya tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Tetapi cuma secara santai, kadang-kadang saya sembang dengan mak, kami sebagai orang Islam, kami kena makan ayam yang dah disembelih. Maksudnya disembelih secara Islam lah. Itu je. Tapi yang bila saya balik, saya beli ayam tu sendiri. Lama kelamaan, mereka tengok keadaan cara hidup kita dengan keadaan tidak memaksa, secara tidak langsung mereka pun boleh menyantuni anak dia yang Islam dengan menyediakan bahan-bahan yang halal untuk kami sediakan masakan di rumah. Jadi ini antaranya lah. Saya rasa kadang-kadang kita kata dakwah tu bukan sentiasa lembut, tapi ada waktu kita tegas, ada waktu kita kena bijaksana. Sebab dalam surah An-Nahl pun kita dah jelas, Allah dah susun dah bil hikmah. Lepas tu nak nasihat tu kena nasihat yang baik-baik. Nak berdebat dengan orang pun kita tak boleh nak menangkan diri. Jadi 3 benda ni, metod ni Allah dah susun. Jadi gunalah kebijaksanaan yang kita ada, dan supaya keluarga kita yang bukan Islam lebih mudah untuk kita berhubung. Dan mana nak tahu, kalau Allah nak bagi hidayah kepada mereka, maka dapatlah hidayah. Cuma penyampaian kita, macam mana kita nak sampaikan, ini juga satu step kita berhijrah sebenarnya. Baik, untuk kita semua muslimin dan muslimat, setiap tahun kita akan menyambut hijrah, iaitu tahun baru. Jadi selalu kita dengar tahun baru, azam baru. Tapi kena ingat,
azam yang sebelum ni belum selesai, kita kena teruskan. Sebab hijrah pada diri kita untuk ke arah yang kebaikan ni kena sentiasa istiqamah dan diteruskan tanpa berhenti sehinggalah capai azam yang sebelum ni yang dah ditetapkan dan diteruskan dengan azam yang baru. Bukannya berhenti. So sebagai seorang Islam kena istiqamah. Lepas tu sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Tak kira baik, tak kira buruk. Kalau kita sakit pun kita bersyukur, kita sihat pun kita bersyukur supaya kita menjadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan hayati betul-betul setiap ibadat kita. Di mana sewaktu solat, jangan hanya sekadar solat pada waktunya, tetapi pada waktu-waktu lain kita lupa bahawa kita ni adalah identiti Muslim. Sebab Muslim merupakan duta yang mewawarkan tentang mesej Islam kepada khalayak ramai. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita sendiri juga, khususnya dengan kawan-kawan yang kita yang bukan Islam, macam mana akhlak mereka melihat kita sebagai orang Islam. Adakah kita nak orang kata kita ni lah perangai orang Islam, tak ada sifat, tak ada akhlak yang baik, tak mau. Kita setiap tahun kita ubah, kita melangkah ke arah yang lebih baik. Bukannya berhenti di situ saja, bukan sekadar kita laungkan azam baru tahun baru, tak. Tapi azam baru tu boleh ada, tetapi azam lama tu jangan lupa untuk istiqamah, untuk selesaikannya, untuk kita hidup lebih baik, seperti yang diterapkan dalam konsep tema tahun ni, supaya kita menghayati betul-betul kita punya ajaran Islam ni dan diterapkan dalam kehidupan harian, ke dalam komuniti kita, dalam keluarga, dalam tempat kerja, dalam organisasi.